Kau yang nak rampas Haris kan? Kau! Sayang, semua okey ke hari ni? Okey je. Okey je. Tadi Mama ada call saya. Dia cakap dia tak sihat. Saya beritahulah. Cakap kat awak suruh teman. Tapi dia kata tak payah pula. Kenapa pula dia tak tanya saya? Saya boleh je teman dia ke mana-mana. Dia tak nak menyusahkan awak kot. Awak kan mengandung. Oh. Okey, tapi Mama ada cakap apa-apa lagi tak? Ada benda lain yang jadi ke? Tak ada. Mama ada cakap yang dia tak sihat. So, saya rasa baik awak bawa Mama ke hospital. Mama tu memang macam tu. Kalau gaduh dengan bapa, dia cakap dia tak sihat. Kalau merajuk dengan saya pun, dia akan cakap dia tak sihat juga. Dia stres macam tu lah. Banyak dia fikir elok. Oh, tapi yelah tu kan takut nanti melarat ke... Itu je. Kenapa ni? Tak ada apa-apa. Kenapa ni? Tak ada apa-apa. Tadi saya gosok gigi. Kuat sangat kot. Itu je. Tak ada apa-apa. Takkan jadi sampai macam tu. Serius, tak ada apa-apa ni. Dalam banyak-banyak kucing. Kucing apa yang tak makan? Ni apa ni? Tiba-tiba bagi teka-teki pula ni. Jawab je lah. Ingat kita tak tahu ke? Tahu ke? Apa jawapan dia? Kucing. Hai Abang Rasul. Wow. Sekejap. Macam best je. Abang Rasul cuba sebut lagi 14 kali, please. Okey, jap. Abang Rasul. Kenapa ada comot ke kawan saya? Ish. Terlupa pula pergi tenung isteri orang lama-lama. Tak baik. Alah, tak apa. Saya faham. Rindulah tu. Hai. Ni untuk awak. Wow. Boleh buka? Ya, kenalah buka. Macam mana ni? Ish, awak Apa ni? Wow, ada tulisan something. Okey. Boleh baca? Boleh. Bacalah. Awak punya hati yang tak pernah membenci, senyuman yang tak pernah menyakiti dan kasih sayang yang tak pernah berakhir. Wow, so sweet. Thank you, Adik Zu. Adik ke? Sama-sama, Abang Rasul. Macam pelik adik? Yelah kan, memang pelik. Jap. Zahid kat mana? Sebab sebenarnya saya ada nak buat surprise untuk dia. Tapi tadi saya cakap dalam bilik dia tak ada pula. Awak tahu tak dia pergi mana? Tadi rasanya ada. Tapi Rihanna kot datang ajak dia keluar minum. Okey. Dia keluar dengan Rihanna. Jealous? Entahlah. Awak rasa saya patut jealous ke? Yelah. Rihanna tu seorang cantik, seksi, manja, semua ada. Dahlah Zahid tu jenis gentleman, caring, loving. Dahlah anggap macam adik, tapi... Rasul, dahlah. Tak adalah. Jom tu keluar minum. Selalunya kalau Rihanna datang sini cari Zahid, tak ada benda lain nak cerita pasal boyfriend dia. Sebenarnya, saya tak kisah pun. Saya rasa macam diorang berdua memang padan pun kan. Jadi, kalau Zahid nak kahwin dengan Rihanna pun, saya okey je. Serius? Awak merepek apa ni? Siang tadi, awak ada jumpa Rihanna kan? Siapa bagi tahu awak? Saya ada pergi ofis awak tadi. Tak bagi tahu saya pun, senyap je. Tak ada apa-apa. Dah lepas dah, saya okey. Cuma ada satu benda saya nak minta tolong. Satu je? Banyak pun boleh lah. Nak apa? Cakap. Tolong kahwin dengan Rihanna. Apa benda ni? Tiba-tiba je ni. Kenapa ni? Tak, saya tahu
awak suka dia dan Rihanna pun suka awak dan dua family pun dah plan dah lama dah. Jadi teruskan je lah. Tak payah nak ada orang yang bermasam muka sebab saya. Mesti Mama ada cakap apa-apa. Tak. Mama tak ada cakap apa-apa. Saya sendiri yang tengok Mama sedih dan tak ada orang yang paksa. Sayang, saya tak nak dengar lagi pasal benda-benda lepas ni. Okey? Tolonglah. Tapi... Zulaikha Nasrin. Sorry. Kita dah kahwin kan sekarang? Cukuplah awak, saya dengan anak kita je. Kenapa nak kena ada orang lain pula? Saya rasa sekarang ni baik awak fikir macam mana kita nak jaga anak kita elok lepas ni. Alah, busy pula. Kalau tak pantang ajak makan, mesti ons. Tak tahu gastrik, ada migraine tapi kesihatan tak jaga. Macam mana ni nak? Tak ada selera lah. Ada masalah banyak. Jangan lupa habiskan semua ubat ni. Abang ni macam tak kena Hana pula. Hana benci lah makan ubat. Ya Allah, tengok tu. Dah tahu benci makan ubat, jagalah kesihatan tu elok-elok. Takkan itu pun nak kena bagi tahu. Abang nak kena gerak ni. Alah, nantilah dulu. Kejap lagi lah. Kejap lagi apa ni pula? Abang dah lama kat sini. Tak manis berdua-duaan macam ni. Kalau kena tangkap, sia-sia je. Take care. Bye. Sweetnya Abang Zahri. Si Zulaikha tu, bila nak tunaikan janji dia? Ish, lain dia harap, lain yang muncul. Su janji apa dengan dia? Ju, are you okay? Ju, are you okay? Ha? Saya okey. Okay. Hati-hati. Terima kasih, Papa. Nasib baik, Ju. Nasib baik. Terima kasih. Itulah Zu. Sekarang ni Zu berbadan dua, tahu tak? Kena lebih berhati-hati tau. Sekarang keadaan kesihatan Zu pun tak berapa stabil. Okey? Baiklah, Papa. Terima kasih sebab tolong tadi. Tak payah nak ucap terima kasih. Lagipun kalau siapa lalu nampak Zu jatuh macam tu, mesti orang tolong kan? Jadi macam inilah, cucu dalam perut tu kan cucu Papa. Santai nampak. Tak jadi pergi kerja ke? Seronok berburak dengan menantu kesayangan. Well, tadi memang I nak pergi, tapi you know what happened? Zu ni tadi tergelincir. Nasib baik I sempat sambut dia tahu. Kalau tidak, I tak tahulah apa akan berlaku pada dia and the baby. Tergelincir. Nasib baik tak jatuh kan? Yes. You bagi tahu dengan Mak Nong tu, buat kerja betul-betul sikit. Tadi ada air kat situ. Kalau mop tu, mop sampai kering. Jangan sampai orang tergelincir. Kan? Jangan sampai korang berdua terjatuh sama-sama berduaan. Darling, I ni masih sadar yang kuat lagi, okey? I akan make sure takkan jatuh lagi. Unless kalau ada sesiapa yang tolak ke ataupun ketuk ke, we will never know. Yelah, kalau benda lain jatuh ke apa, jatuh tak apa. Jangan sampai korang dua jatuh hati pula. Aduh. Darling, apa you merepek ni, darling? Macam ni, may I temankan you breakfast, okey? Lama tak breakfast sama-sama. Come. I bosan, okey? I bosan. Semua kawan I dah lari daripada I. Detik asyik pun dah tak kawan I. Semua sebab apa? Menantu kesayangan ni. Itulah. Alah, darling, baik cakap macam tu tau. Semua kita buat ni untuk kebahagiaan Zack kan?
Dah. Jom. Ni kan. Saya minta maaf kalau saya yang jadi penyebab Mama dan Datin Ashikin bergaduh. Saya tak ada niat pun. Sejak aku terima kau lah, dia dah tak nak kawan lagi dengan aku. Dia tak nak datang lagi rumah aku ni. Padahal dulu rumah ni bagaikan markas untuk aktiviti kami. Rumah ni rio rendah. Tapi sekarang dia dah jauh hati dengan aku. Sebabkan dia tak dapat jodohkan Zahrid dengan Rihanna. Saya minta maaf, Mama. Saya tak boleh nak tolak jodoh ni walaupun saya dah cuba beribu kali. Kalau diorang kawan biasa je tak apa. Ini bercinta sakan. Dah nak kahwin pun dah plan. Tapi bila kau muncul je, Zahrid berubah hati. Memanglah Rihanna tu kata dia boleh terima, reda. Tapi dalam hati dia hancur. Datin Ashikin selalu cakap, Rihanna tu selalu menangis. Mak dengan anak kecewa. Tapi apakan daya nak bahagikan satu manusia? Seluruh alam tersiksa, terkorban. Hidup aku sudah ditentu, seolah berpandukan peta. Haikal, buat apa kat sini? Kenapa ni? Monyok je. Zahrid, sorry aku tunggu kat sini. Aku ingat Rihanna ada kat sini. Lah, kau datang sini nak jumpa aku ke nak jumpa Rihanna? Dua-dua sebenarnya. Tapi aku harap sangat nak jumpa dengan Rihanna. Macam ni. Bukan korang selalu berkepit ke? Maksudnya dia tak tahulah kau ada kat sini kan? Aku frust lah, Zahrid. Aku frust sebab aku tak dapat nak bahagiakan dia. Aku rasa aku makin menyusahkan dia ada lah. Mana Haikal yang aku kenal? Yang happy go lucky, yang penuh semangat. Mana? Semangat aku dah hilang lah, Zahrid. Rihanna bawa lari. Bawa lari? Cuba cerita betul-betul apa dah jadi ni. Rihanna dia dah putuskan hubungan kita orang. Mama? Mak Nom kat mana, Mama? Hospital lah. Banyak sangat penyakit. Kena check up lama. Takkan aku bos akan tunggu. Okey. Masak? Mama nak saya masak apa? Wow, chef sedunia ke? Tahu masak macam-macam? Tak adalah pandai sangat, tapi sikit-sikit bolehlah. Masak 3 lauk, 2 sambal, 2 sayur. Siap sebelum pukul 1 sebab lepas tu aku kena makan ubat. Boleh. Dah 11:30 dah ni. Sempat ke? Aduh. Apa aku nak masak ni? Mengubah arah hidupku, bersaksikan awan yang biru. Kau dan aku pasti tahu jalan dituju agar cinta bersatu. Terpaksa ku luahkan niatku di sini. Maafkan kerana menunggu. Kan ku jelaskan rasa hatiku di sini. Apa yang ku sangka
Siap dah? Dah. Jom makan. Bukankah aku suruh kau masak 3 lauk? Kenapa 2 lauk je? Sorry Mama, tak sempat. Tadi dah keluarkan dah udang tapi tak sempat masak. Rasa ni. Kenapa Mama? Masin ke? Kau rasa tak boleh kau masak? Dah rasa tadi tapi semua macam okey je. Kau rasa? Kau rasa kangkung kau ni? Okey. Rasa. Rasa. Rasa apa? Tu? Pasir kan? Kau tabur pasir dalam makanan aku. Kau nak aku mati? Kau suruh aku makan garam banyak macam ni? Kan aku apa kedana macam kau? Saya minta maaf Mama. Mungkin saya tak cuci cukup tadi ke? Kau minta maaf. Okey? Boleh? Aku boleh maafkan kau. Tapi kau kena habiskan semua lauk ni. Bukan lauk ni saja. Lauk yang kat dapur pun kau habiskan. Mama, mana boleh saya habiskan semua ni? Okeylah. Maksudnya kau tak naklah kemaafan dari aku. Kau memang sengaja tabur garam, tabur pasir dalam makanan aku. Kau nak aku mati. Tak apa. Supaya ada Zahid. Mama, okey. Saya akan habiskan semua. Tolong jangan call Zahid. Please. Tak payah kau. Tak payah. Saya akan habiskan, okey? Deal. Habiskan semua ni. Nanti kau nak chat. Senyum loh. Jangan masing-masing. Zuraika? Makan. Makanlah. Tolak pinggan kenapa? Saya tak larat, Mama. Tak larat apa? Tak bisa ni. Tak larat? Lah, mentang-mentang lah. Orang kaya yang kahwin orang kaya. Tak larat, makan. Makan. Mentang-mentang kahwin dengan orang kaya, dah boleh nak bazir-bazir. Mana boleh macam tu? Salah. Aku sedih. Bila aku sedih, aku tak boleh tidur. Bila aku tak boleh tidur, aku jatuh sakit. Dan bila aku sakit, satu rumah akan sakit. Faham ke tak? Siapa yang masak? Bukan yang masak kan? Makan. Jangan bazir tau. Dosa. Kufur. Ya? Senyum sikit. Senyum. Sayang, okey ke tu? Nak kata lawyer sebab mengandung dah berapa bulan dah awak mengandung ni? Salah makan kot. Buka pintu ni. Sayang. Apa ni? Tadi Mama ada suruh saya makan banyak sikit untuk kesihatan bibir kita. Tapi itulah tadi saya masak tak sedap. Yang awak paksa juga diri awak makan walaupun awak tak lalu tu kenapa, sayang? Kenapa tak bagi tahu saya? Boleh saya tapau?
Tak apa, saya okey je. Tapi itulah. Tapi apa? Betul ke Mama dah terima saya sepenuhnya? Hei, ini kenapa tiba-tiba cakap macam ni? Mama ada cakap apa-apa ke? Tak. Mungkin semua ni salah saya kot. Tak pandai masak. Tak pandai ambil hati. Sekarang ni, boleh tak awak terus terang dengan saya? Apa yang jadi tadi ke, semalam ke, bila-bila je lah. Saya nak tahu semua benda yang saya patut tahu. Ma? Zat nak tanya sikit boleh? Tanyalah, lebih banyak boleh. Apa yang Mama dah buat kat Zu tadi? Buat apa? Ma, boleh tak Mama terus terang dengan Zat sekarang? Perasaan marah Mama kat dia kahwin dengan Zat tak habis lagi ke? Apa dia cakap? Tak adalah, dia cakap Mama paksa dia makan makanan yang tak sedap. Masin. Ma, she's pregnant. Come on. It's my fault. Entah. Mama rasa? Okay. Ini Zat. Mama ni hanya suruh dia masak macam mana masak. Okey. Tapi dia masak macam-macam, banyak lauk. Kemudian masin. Tak cerita lagi dia punya kangkung belacan dia tu penuh dengan pasir. Kenapa? Nak bunuh Mama ke? Nak supaya darah tinggi Mama naik, meletup, Mama mati. Macam tu. Setahu Z lah. Dia pandai masak. Satu. Yang kedua, masa dia masak, dia cakap dia ada rasa lauk yang dia masak tu tak ada masin. Biasa je. Tapi bila dah hidang jadi lain pula. Tak tahu daripada mana garam tu masuk dalam semua lauk tu sampai masin yang melampau macam tu sekali. Dia yang masak, dia tak mampu nak makan lauk dia sendiri. Nak rasa pun tak mampu. Macam mana tu? Tapi tak apalah. Mama ni tujuannya nak mendidik dia jadi menantu yang baik. Yalah, isteri yang baik. Nampak gaya macam salah Mama ni. Apalah. Mama? Mesti Mama bosan kat rumah kan? Sebab Datin Ashikin tak bertegur lagi dengan Mama. Kenapa? Kau nak beritahu Z yang aku ni kaki gaduh? Tak, Mama. Saya nak cuba pujuk Datin Ashikin tu. Supaya dia boleh baik semula dengan Mama. Jadi, tak adalah Mama bosan sangat kat rumah ni kan? Kau yang nak rumah ni sendiri untuk diri kau dan kau bosan duduk dengan mentua kau ni? Tak, Mama. Saya langsung tak ada niat macam tu. Saya cuma nak Mama happy.
dengan kawan-kawan macam dulu. Mama, saya faham. Saya yang punca semua ni. Jadi tolonglah bagi saya peluang untuk baiki keadaan ni. Shikin, I'm sorry, Shikin. I'm sorry. Tunggu sekejap. Dengar dulu. Please, Datin. You huru-harakan my family and my friendship with her. Now you berani datang rumah I, eh? Saya minta maaf, Datin. Saya mengaku semua itu salah saya, tapi mama saya tak bersalah. Jadi, saya datang ni nak minta Datin terima semula, Mama. Please. Frida, you ke bawa perempuan murahan, kaki kikis datang rumah I. You tahu kan, I tak suka tengok muka dia. I benci sangat. Kepala I sekarang macam nak pecah. Better you bawa dia balik. Datin, tolonglah. Jangan cakap macam tu. Kalau Datin nak benci saya pun tak apa. Tapi, Mama sedih sangat kalau Datin tak nak berjumpa atau bercakap dengan dia. Dan saya tak boleh nak tengok Mama saya sedih. Jadi, kalau Datin tak boleh nak maafkan saya pun, tolonglah. Maafkan Mama. Sebab you lah, persahabatan we all habis. Sebab you lah Hana Fraz bercinta. Lepas tu you buat anak lelaki I Adli lawan cakap I. Now you nak suruh I dengar cakap you? Saya minta maaf, Datin. Dan mungkin Datin boleh bagi tahu saya apa yang saya boleh buat untuk baiki hubungan dia antara Datin dan Mama. Saya sanggup buat apa-apa je. You boleh buat apa saja? Ya. Okey. Nanti I beritahu you satu hari apa yang perlu you buat. Okey. Terima kasih, Datin. Dah lama tak jumpa I kan? Yes. I ada beli vas baru. Cantik you. Wow. Shit. No. Forget about vas. I ada beli handbag baru. You, 40K. Murah sangat. Wow. You see. You duduk sini lah, buat cerita rumah sendiri. Hey, come on. I want to show you. Come. Murah you. I tak sangka. Wow. Mami, nak letak mana ni? Letak kat meja tu. Ya? Okey. Zu. Haji Adli. Macam mana awak boleh ada kat sini? Mami tak alam. Tak. Saya yang bawa Mama ke sini. Serius ah? Sebab apa? Sebab kan diorang bergaduh lepas saya jadi menantu Datin Rozia. Jadi saya cubalah nak baiki hubungan dia antara diorang, tapi saya rasa berjaya juga. Alhamdulillah lah kalau macam tu Settle satu masalah. Awak macam mana sekarang? Dah okey? Bahagia? Ya, saya bahagia. Awak pula? Okey. Macam ni. Lega saya tengok awak dah bahagia sekarang ni. Saya selalu risaukan awak. Sampai saya sendiri pergi kat Zarik tu, saya ugut dia. Kalau dia buat awak derita, saya sendiri akan belasah dia. Tapi hati saya sendiri tak puas hati kalau tengok awak tak bahagia depan mata saya. Saya bahagia. Semua okey. Betul? Ya. Ya. Awak dah makan? Nak saya sediakan? Dah. Tak apa. Jangan risau. Kan awak nak kena kerja ke something? Awak dah ada depan mata saya ni. Bila lagi kita nak membawang? Okey. Nak membawang dah ni.
Sorry. Apa? Nazrin. Saya tak nampak apa-apa. Nazrin. Zu, please. Sebenarnya perempuan tu bukan apa. Papa, saya tak nak terlibat, okay? It's your life. Zu. Kenapalah aku pula yang nampak Papa dengan perempuan tu? Papa. Sebenarnya Papa nak minta tolong sikit. Tak apa, Papa. Jangan risau. Saya tak akan bagi tahu sesiapa pun pasal apa-apa. Lega Papa dengar. Thank you. Tapi Papa tak kesian ke dekat Mama? Sebenarnya semua ni berpunca daripada Mama juga. Serius ke, Pak? Iya. Okey, Zu nak dengar cerita. Sebenarnya Ada apa ni? Tak ada apa. Semua Papa ajak Zu berbincang sikit. Tadi pasal apa tadi? Pasal main saham. Ya, main saham. Ya. Investment. Tiba-tiba je. Tak, sebab sebenarnya Abah saya memang minat main saham. Tapi itulah, dia pernah belajar sebelum ni. Tapi dia belum pandai sangat. Jadi dia minta tolong saya nak tanya Papa. Yes. For advice. Kan? Betul. Tapi tak apalah, saya pun ni dah penat dah. Jadi kita sambung next time lah. Okay, no problem. Next time. Jom kita pergi tidur. Okay. Good night. Sweet dream. Okay. Sayang, boleh tak awak jangan bagi Mama stres? Takkan itu pun saya nak kena bagi tahu. Saya tak kurang ajar. Tapi saya tak tahan juga kalau ada orang beli saya macam tu. Saya faham. Saya pun tak suka orang buat awak macam tu. Tapi awak pun kena faham saya. Saya ada banyak benda nak kena fikir tau. Okey, macam ni lah. Saya minta tolong awak mengalah dengan Mama. Boleh? Mama tu kalau dia tension, kita pun tension sekali. Saya dah cuba, tapi... Rasul. Hello? Rasul. Dah nak gerak ni kejap Okay. Alright. See you. I have to go. Nanti kita sambung Secara rasminya, Mami lepaskan anak Mami pada lelaki untuk dijaga dan disayangi. Mami harap Zahri akan jadi seperti abah kamu. Pertama kali Mami dikenalkan pada keluarga abah kamu, tak ada siapa boleh terima Mami. Bukankah adik-beradik abah terima Mami macam mana diorang terima Mami sekarang? Ya, tapi tak semua. Kononnya lah, Mami ni akan bawa abah kamu pada agama asal Mami. Tapi sebab keikhlasan dan kasih sayang Mami pada abah kamu, akhirnya Mami jadi menantu kesayangan nenek. Mami doakan yang terbaik untuk kami berdua, ya? Of course I will, insyaAllah. Tapi Mami tetap
akan risau anak Mami ni ya, walaupun ada orang jaga. Mama Zarif macam mana? Memang boleh terima Zu? Sebenarnya Mama yang minta Zahid dan Zu buat majlis ni cepat-cepat. Jadi mestilah dia boleh terima Zu kan? Really? Alhamdulillah. Tapi Zu kena ingat tau. Mak dan ayah mertua ni sama je level dengan Mami dan Abah. Kena jaga hati mereka elok-elok. Faham? Bila bernikah, kita bukan kahwin dengan suami je, tapi seluruh keluarganya. Kena ingat tu. Sudah ditentu, seolah berpandukan peta. Biar dunia berputar pada paksinya. Namun Assalamualaikum, Mami. Yang lain tak apa lagi, Zat. Mama boleh pekatkan telinga Mama ni. Tapi bila difitnah pada Zat, tu Mama tak boleh tahan. Takkanlah Mama nak fitnah menantu Mama sendiri. Mama sedih sangat. Ini ke Zulaikha yang Zat kata baik macam malaikat tu? Ini ke? Macam tu perangai dia? daripada apa yang Mama cerita ni, tak macam Zulaikha pun. Tak apa. Mama dah agak dah. Saya takkan percaya Mama pun. Tapi Mama tak boleh tahan dengan Zulaikha. Dia punya perangai depan saya baik. Tapi bila saya tak ada, dia buat Mama ni sampai dia nak keluarkan Mama dari keluarga Mama sendiri. Allah Akbar. Mama tak sihat ke? Sampai hati awak kan? Apa? Tak payahlah nak berlakon pula. Kalau ya sekalipun awak tak suka kat Mama, tak payahlah tabur fitnah. Awak dah kenapa?